Di program kami Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Profesor Madya, Dr. Radin Hairil Kira Haifin, dan saya adalah Ketua Program Penyelidikan di Fakulti Kejuruteraan Mechanical dan Manufacturing. Di fakulti kami mempunyai dua program penyelidikan, iaitu Master secara penyelidikan dan juga Doktor Falsafah secara penyelidikan. Okey, syarat-syarat kemasukan bagi program penyelidikan secara sarjana iaitu master adalah sarjana muda di dalam kejuruteraan mechanical dan juga sains dan teknologi dengan mempunyai minimum CGPA 2.75, dan juga syarat-syarat kemasukan bagi program falsafah secara penyelidikan adalah mempunyai master sarjana di dalam kejuruteraan mechanical ataupun sains dan teknologi. Kami juga menawarkan pengajian secara fast track, iaitu laluan pantas daripada peringkat sarjana muda terus ke pengajian Doktor Falsafah secara penyelidikan. Jadi syarat-syarat kemasukan bagi laluan ini adalah mempunyai sarjana muda di dalam kejuruteraan mechanical, sains atau teknologi, dan juga mempunyai minimum 3.67 CGPA. Jadi anda juga boleh melihat kepada syarat-syarat kemasukan melalui laluan apel 8, dan juga kepada calon-calon tidak mempunyai ijazah sarjana muda bagi kemasukan ke program master secara penyelidikan, anda boleh melihat kepada syarat-syarat kemasukan melalui laluan apel 7. Jangka masa penyelidikan bagi pengajian sarjana kejuruteraan mechanical secara penyelidikan adalah minimum dalam masa 1 tahun hingga ke 1.5 tahun, dan juga jangka masa pengajian bagi program Doktor Falsafah secara penyelidikan adalah minimum 3 tahun hingga ke 3.5 tahun. Bagi dana keuangan untuk membantu calon-calon pelajar dalam menjalankan kajian penyelidikan masing-masing. Jadi calon-calon pelajar boleh merujuk kepada laman website fakulti, khususnya pengajian pasca siswaga, di mana di dalam website tersebut terdapatnya list untuk ketersediaan geran-geran penyelidikan yang diketuai oleh para pensyarah. Jadi berkemungkinan para pensyarah ini boleh dijadikan sebagai potential supervisor di dalam membantu kajian-kajian penyelidikan yang bertepatan dengan kajian penyelidikan calon-calon pelajar. Bagi pengajian sarjana kejuruteraan mechanical, calon-calon pelajar perlu menerbitkan minimum 1 penerbitan di dalam Proceeding Scopus Index, dan juga bagi pengajian Doktor Falsafah, calon-calon pelajar adalah perlu menerbitkan sekurang-kurangnya 2 penerbitan di dalam Proceeding Scopus Index atau 1 jurnal penerbitan di dalam Scopus Index ataupun WOS. Adalah selalunya mereka akan menjadi ahli akademik, tetapi ia tidak semestinya bidang kerjaya tersebut sebagai seorang ahli akademik. Juga terdapat beberapa position offered by sektor industri dan juga korporat. Contohnya di sektor korporat seperti beberapa agensi kerajaan seperti MIMOS, MIND, ANB dan juga Petronas R&D, mereka juga ada menawarkan kerjaya sebagai pegawai penyelidik dan juga saintis. Dan juga beberapa sektor industri seperti sektor semiconductor, sektor oil and gas, dan juga beberapa syarikat perundingan juga ada menawarkan kerjaya sebagai seorang konsultan dan juga saintis. Di UTHM, kami ada menawarkan bidang pengajian di mana para pelajar boleh mendapatkan 2 scrolls degree di dalam satu bidang masa pengajian, iaitu dinamakan dual degree program, di mana pihak UTHM dan juga universiti di Germany telah melakukan kolaborasi di dalam menghasilkan
dua siswa degree ini bagi satu bidang pengajian dalam satu masa sahaja. Khusus kepada alumni UTHM yang telah sedia ada mempunyai kajian penyelidikan, anda berpeluang untuk memperluaskan kajian anda ke peringkat yang lebih tinggi lagi, iaitu ke peringkat sarjana dan juga doktor falsafah. Jadi oleh itu, jangan lepaskan peluang ini untuk memohon dan menjalani program penyelidikan ini.